Lepas anda daftar tu, anda daftar semalam, start daripada semalam, kalau dah approve account, dalam masa 180 hari, anda dapat trade dengan zero commission. Bila dah buka account, nanti download dekat dalam apps Momo, download. Nanti dekat Momo punya apps, account dah approve, boleh deposit. Deposit kalau boleh RM1,000 untuk dapatkan reward. RM bernilai, dia bukan RM tu cash saja, dia bernilai 140. Okey, tapi anda perlu masukkan kod MSO75. Okey, kod MSO75 baru dapat reward ni. Baru dapat reward ni. Tapi kena minimum deposit 1,000 lah. Kalau kurang 1,000 tak dapatlah reward ni. That's why saya suruh anda deposit 1,000. So macam Cikgu Nat sebut tadi, kalau lah anda tak pandai trade dalam RM1,000 ni, kalau biarkan dalam akaun Momo tu, dia akan berkembang juga. Okey, berkembang juga walaupun anda tak dekat mana nak guna kod. Kenapa saya suggest Momo ni? Ni tiba-tiba suruh deposit kan? Okey, kenapa saya suggest Momo? Sebabnya Momo dia regulated dekat Bursa Malaysia. Dia parent company dia company China. Tapi dia dah register under Malaysia punya, under SC. Dekat situ dia ada bagi, kalau nak check pun boleh check dekat ECML, dekat SC tu. Dia ada nombor kod ECML dan ni. Yang tu adalah company under regulator by SC. So dekat sini bila dah ada dengan SC tu, dia akan relate dengan Bursa Malaysia, dengan capital market semualah. So deposit dan withdraw pun dekat menggunakan local market, local Malaysia punya bank. So dia mana kata dia boleh percayalah, boleh dipercaya. So yang ni okey. Boleh trade secara boleh trade kurang daripada 1 unit. Kalau US market boleh trade, and then anda boleh dapat 180 hari zero commission. Lepas anda daftar tu, anda daftar semalam, start daripada semalam, kalau dah approve account, dalam masa 180 hari, anda dapat trade dengan zero commission. Zero commission. Tapi charge lain masih ada lagi lah. Charge lain masih ada. Yang ni yang saya nak bagi tahu tu lah. Dapat kalau masukkan deposit, dia akan bagi cash reward RM100 dengan additional 40 cash reward. Dia ada tu. Tapi kena masukkan kod tersebut lah. Nanti masih ajar macam mana nak masukkan kod. Ni adalah cara dia macam mana nak depo menggunakan kod tersebut. So kalau nak deposit, boleh deposit menggunakan FPX. Dia makan masa 5 minit je. Tak perlu buat kalau kita trade US, perlu buat foreign transfer. Tak perlu. Masuk je dalam guna apps tu, dia akan masuk ke dalam account. Berapa minimum untuk trade, dia depends atas harga saham yang anda nak trade dan berapa kuantiti yang anda nak trade. Okey, ni adalah fee structure dia. Kat dalam Momo juga anda boleh tengok dia punya charge. Yang ni adalah charge untuk dalam masa 180 hari dia zero commission, tapi ada charge lain yang seperti yang tidak dapat dielakkan di mana-mana broker sekalipun, iaitu adalah clearing fee, stamp duty, stamp duty, settlement fee, security fee, trading activity fee, ADR custodian fee. Yang ni adalah daripada regulator, daripada government ya, dan dia punya macam SC yang charge macam tu lebih kurang. Dia FINRA punya charge, dia regulatory charge. So kat mana-mana broker sekalipun, kalau anda nak trade US, anda ada charge ini.
Charge ini. So dia punya yang lain dengan broker, kalau dia tak charge adalah platform fee. Kat sini dia charge platform fee RM3. Okey, RM3 ataupun $0.99. So macam mana selepas 180 hari? 180 hari dia akan charge macam biasa, platform fee, brokerage fee 0.03%. Perlu declare tax ke tidak untuk trade saham ini? Untuk trade saham ni, kalau ikutkan dia depends atas anda punya professional punya investor. Macam Datuk tu dia kena declare. So itu adalah sedikit summary untuk Mumu. So jom kita masuk ke dalam platform. Ini adalah platform yang mana platform pakai mobile apps. Okey, kita pakai mobile apps sebab dia ada banyak, dia ada Windows ada, iMac ada. So ini adalah mobile punya version lah. Miss masih nak share untuk kenapa masih share mobile, sebabnya semua orang ada mobile. Kalau ada juga orang trade guna PC kan, guna laptop, guna Windows. Yang tu lain dia punya interface je lain. Okay, so kalau ikutkan, kalau macam nak trade paper trade dekat mobile lagi better, senang nak change. Okay, charge ni keluar trade sahaja ke? Charge ni keluar kalau trade sahaja je, kalau tak trade tak ada charge. Tak ada charge. Kalau tak trade tak ada charge. Dan kalau anda biarkan duit kat dalam tu, macam Cikgu Nat cakap tadi, dia pun ada, dia bagi kita income, panggil macam interest kan, interest 5% daily. So kalau macam tak rasa nak letak duit, tak nak trade saja pun boleh. Boleh, tapi tak digalakkan lah kan, kita masuk duit untuk trade. Macam tu. Ini adalah interface dia. Okay, interface first. So untuk anda, kalau dekat sini kan, dekat sini, dekat bawah ni ada watchlist, market, account, paper, saya tak silap saya news ataupun learn dekat paper trade saya, discover and me. So kalau dekat account anda masih lagi, yang dekat sini ni masih lagi tulis open account, yang tu tak siap lagi account, dia adalah salah satunya tak siap lagi account, ataupun account anda tengah dapatkan approval. Okay, so kat sini yang dekat platform Mashi ni, yang ni dah approve, so dia akan keluar account. So kat dekat bawah ni, Mashi nak tunjuk, dekat sini ada paper trade. Macam mana nak dapatkan paper trade tu? Paper trade ni adalah account demo. Okay, account demo. So pergi dekat discover ni, discover. So dekat discover ada bahagian anda mesti ada paper trade. Okay, ada paper trade. Okay, paper trade. So untuk bila macam mana nak masukkan dekat bawah, tekan je edit layout, tarik paper trade ni pergi kat bawah. Macam contoh masih letak check dekat bawah ni. Masih tarik dekat bawah, dia akan pergi dekat bawah. Dia akan masuk benda lain. Contoh tarik je. Tarik dekat bawah nak masuk. Nanti dia akan turun dekat bawah. Berapa fee setiap buy and sell? Tadi ada dah tunjuk dekat slide tadi. Kalau nak tengok lagi dekat mana, boleh tengok dekat learn ni pun boleh. Sekejap dekat sini, dekat dia punya ni ada, nanti kena cari dekat area di sinilah. Dekat sini. Nanti dia akan bagi fee charge dia ada berapa. So masa trade ni tu masa trade 24 jam ke? Trade it depends atas market. Kalau market anda macam bursa, kita akan bursa dia daripada pukul 9 sampai pukul 5 petang. Bursa Malaysia sampai 9 pagi sampai 5 petang. Kalau US
dia akan start daripada pukul 9.30 sampai pukul 5. Sampai 9.30 sampai pukul 5 malam. 9.30 malam sampai 5 pagi. Dia Sabtu Ahad cuti. Okey, cuti. So, macam mana kita nak trade? Macam mana kita nak trade? Boleh pergi dekat watchlist ataupun market. So, dekat sini kita boleh tengok. Dekat atas ni kita ada dekat bahagian atas ada overview, ada US, ada market, ada Malaysia, ada Hong Kong. Ni adalah instrumen mana kata market ataupun instrumen yang anda boleh trade. Okey. So, dekat sini macam mana kita nak trade? Untuk permulaan anda boleh trade menggunakan paper trade dekat bawah ni. Untuk nak biasakan trade, boleh trade demo terlebih dahulu. So dekat sini anda boleh contoh kita nak trade US market. Okay? US market ni apa yang kelebihannya Mumu ni, dia ada boleh tahu terus saham tu ada syariah ataupun tidak. So sebelum ni kalau contoh dekat broker sebelum ni yang kita suggest macam Saxo ke yang tu kita kena tengok dekat apps lain untuk dapatkan saham tu under syariah ke tidak. So macam mana kita nak tengok saham under syariah? Just klik syariah, dia akan keluar saham-saham under syariah. So kat sini kita nampak Nvidia, Tesla, Apple, Microsoft tu under syariah punya compliant. Boleh trade pre and post market ke tak? Boleh. Mumu boleh. Tapi dia kena live account lah. Live account. Paper trade tak boleh. Live account boleh. Post market, pre market boleh. Okay, boleh trade. Okay, boleh trade pre market. So dekat sini, dekat atas ni kita boleh tengok, boleh trade juga fractional share. Apa itu fractional share? Kita boleh trade saham kurang daripada 1 unit. Okey, 0.01, 0.02 boleh trade minimum $5. Mana kata darab 2 tu harga saham dengan kuantiti kena lebih daripada $5. Okey, so contohnya kita nak tengok saham-saham ni adalah under fractional punya share. Ada juga saham yang tak ada under fractional share. Okey, contohnya saham-saham yang lain macam QBS ni tak ada. QBST tak ada. Macam mana kita nak tahu dia tak ada fractional? Ataupun ni dia kat atas ni, dekat atas ni yang masih tekan ni kat atas ni, yang ini dia ada tunjuk fractional ataupun tidak. So kalau macam mana kita nak tengok, contoh kita tengok Tesla, okey, Tesla. Yang ni contoh kita nak trade Tesla lah, contoh kita nak trade Tesla. Tekan Tesla ataupun anda boleh tulis dekat atas ni, tulis Tesla. Okey, dekat sini pun boleh. So dia akan keluar Tesla, just klik Tesla, dia akan bagi view untuk saham Tesla ni. Analisis saham-saham Tesla ni boleh dianalisis. So dekat sini kita boleh tengok dekat bahagian ke atas ni kita boleh tengok dia under market US. Market US dia ada level 2. Dia ada under syariah compliant. Dia boleh buat regular saving plan. Regular saving plan ni dia macam anda masukkan duit tiap-tiap bulan berapa you spend untuk masukkan dalam saham tersebut. Boleh. Kita boleh buat regular plan tu. Okay, boleh overnight, boleh fractional share, boleh trade fractional, boleh trade kurang daripada 1, marginable boleh, shortable boleh. Okay, maknanya saham ni boleh short. Boleh kita buat sell first. Okay. Yang tu. Dia kat atas tu dia ada bagi tahulah. So kat sini dia ada tunjuk chart. Panggil graf-graf tersebut. Macam mana kita nak tengok ni graf macam biasa je. Line chart je macam mana nak tukar. Boleh tukar dekat sebelah kanan ni ada butang candle. Dia akan keluar candle. Ni candle. Lambat sikit. Ni candle ni boleh adjust macam biasa. Boleh masuk indikator apa yang anda nak masuk dekat atas ni pun boleh. So ni dia punya indikator yang boleh masuk. Macam itulah. Okay. So boleh share chart pun. Tapi dekat situ. Ni adalah macam mana kita nak analisis chart.
Okey, overnight tu apa? Kita beli saham tersebut, lepas tu kita simpanlah sampai bila-bila. Maknanya dia akan panggil sampai kita trade malam ni, trade malam ni, malam esok, malam lusa kita boleh pegang. Kalau tak ada overnight tu, maknanya dia boleh buat untuk intraday sahaja macam tu. Okey, maknanya kena beli dalam masa beli dan jual dalam satu hari. Overnight tu kita simpan saham tersebut. So, dekat bawah ni adalah order book yang mana saham ni ada panggil bid and ask dekat sini lah. Mana kata harga dekat sini 240 ringgit dolar ya, dolar. Tesla ni dolar. Okey, 20 ni untuk ni dia punya bid and ask punya harga lah. So, dekat bawah ni dekat ada yang ini kita boleh menggunakan kuasa-kuasa AI untuk analisis. Macam mana nak tengok AI dalam Momo ni? Inilah dia tak tulis dia tak tulis AI Tesla tak. Dia tulis ada saya dapat terima WhatsApp banyak tanya mana AI-nya. AI adalah sistem yang mana untuk kita analisis sistem. So macam dulu kita tak tahu adanya wujudnya internet. Internet tu apa? Ataupun Google tu apa? Tu ada maknanya searching tu apa? Tu adalah ni sekarang dia upgrade lagi internet tu menggunakan AI. Lebih kurang macam itulah. Dia menggunakan sistem tersebut untuk create, untuk analisis, untuk menyenangkan kita untuk trade. Okay? So ni adalah macam contohnya positive sentiment. Dia boleh tengok 8 bullish signal. Yang ini dia ada tunjuk berapa. Ini dia menggunakan sistem. Okey. So kita boleh tengok lagi dia punya short analysis dia kat bawah-bawah ni lah. Ni Tesla. So macam mana kita nak trade Tesla tu? Macam mana kita nak trade? So macam mana kita nak trade? Kita boleh tekan butang trade dekat tepi sini. Okey, tepi. So first timer untuk trade dia akan keluar unlock dekat bawah ni. Dia tak ada buy and sell. Macam mana nak buy and sell? Tak ada pun butang buy, tak ada pun butang sell. Dekat mana saya nak sell, nak buy ni? Okay, untuk first dia akan keluar unlock trade. Tekan unlock trade tu dia akan minta anda set trading pin. Okay, trading pin kalau tak silap ke password. I'm not sure, tapi dia lebih kurang dia pin tu lah. So anda create sendiri. Dia create pakai number sahaja. Dia tak ada, bukannya password. Okay, bukan password, bukannya ada huruf-huruf. Just number sahaja. Tekan dan ingat. So tiap kali anda nak trade, dia akan minta trading pin tu tersebut. Okey? Okey. So bila macam mana kita nak jadi kita kena create sendirilah trading pin tu. Nanti tanya macam mana saya nak create ni? Apa saya nak tulis? Yang tu susah. Macam mana kita nak trade? Just tekan Tesla ke masa ni, yang ni session, ambil regular hour. Kalau boleh tak payah change regular hour. Sorry, pending. Okay, regular hour. Okay, ambil limit harga berapa. Ni ada limit, dia ada banyak pula kan conditional. Just anda faham satu je, dua je. Limit dengannya market. Kalau market ni untuk kita trade harga semasa. Market bagi. Kalau limit ni harga yang kita nak, harga yang kita sanggup untuk beli ataupun jual. Kalau rasa macam tak dandan nak tunggu harga kita, boleh tekan terus harga market yang market nak bagi sekarang. So saya tekan limit dekat sini, letak harga, contoh harga 249.83. So dekat sini Tesla tadi boleh buat fractional kan? Boleh buat fractional. So kita tambah satu contoh.
tambah 1, kurangkan harga. Kurangkan 0.01. Yang ini untuk akaun real sahaja. Boleh buat fractional. Kalau paper trade tadi tak boleh. Paper trade tak boleh buat fractional. Jadi kalau nak belajar pakai kuantiti 1 macam biasa. Dia tak sama macam bursa. Bursa dia kena minimum 100 unit. Kan 100 unit ataupun 1 lot. Yang ni tak. Dia boleh beli 1 ataupun kurang daripada 1. Kalau macam nanti tanya macam mana nak cepat dapat untung kau beli fractional. Ini dia depends atas risk and reward anda masing-masing. Okey, contoh kalau yang rasa tak mampu boleh buat ini sebagai investment. So kita boleh beli sikit-sikit. Beli sikit-sikit lama-lama jadi bukit. 0.3 tu is lot size ke? Tak, dia adalah quantity. Lot size dia panggil 1 darab 100. Macam tu panggil lot size. Yang ni dipanggil quantity tu sendiri. Kosong. Dia kurang daripada 1 unit. 1 unit dia boleh fraction. Okey. So nanti kalau invest, kita sebagai investor bukan trader kalau trader dia macam payah sikit lah nak beli kau sikit macam ni kan. Kalau investor boleh beli sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Jadi maybe lagi setahun dia beli sehari 0.03 kan. Nanti setahun dah banyak dah. Macam tu. Okay, fraction ni lain macam option ke? Lain. Option adalah instrumen di mana adanya expiry date. Yang ni tak ada. Yang ni kalau saham ni tak ada expiry date. Dan saham ni low risk daripada option. Option high risk. Okay. So option juga dia ada banyak cabang pula. Jadi untuk MSO ni saya tak tekankan untuk option sebabnya option ni kalau kita belajar dia makan masa. So nanti Datuk tunggu-tunggu lah kan. So kat sini ini adalah saham biasa. Saham low risk untuk kita belajar untuk basic-basic ni kita kurangkan risiko tu. Kurangkan risiko. So contoh kat sini kita ambil kurangkan lagi. Kita boleh kurangkan lagi sehingga 0.5 kot. Kita try. Okay. So dekat sini dia 12 USD. Okay, 12 USD. Kalau kita kurangkan lagi, kalau 0.02 tak boleh sebab dia kurang daripada 5 USD. Dekat bawah amount tu dia ada keluar 4.99 USD kan. Yang ni dia akan tak dapat masuk. Okey, yang boleh masuk lebih daripada 0.3 minimum sebab dia minimum $5. Dekat bawah ni amount $7. So boleh submit nanti. So tekan sahaja buy. Yang ni masih kena unshare first. Ni masuk nombor dah. Masuk nombor. Macam mana saya nak buat kena. So sebabkan nak tekan tu je kan. Okay, tekan buy. Confirm. Dia akan keluar confirm sambung. Okay. Okay, confirm. Okay, confirm. Lepas tu dia akan masuk. So bila dah masuk order ni dia akan keluar dekat bawah ni. Dekat bawah ni ada buy. Ada buy punya harga yang kita buy tadi. So kalau kita nak buat nak tukar, boleh tekan je Tesla tu mana-mana dia akan keluar. Kod kita nak edit harga ke, kita nak cancel pun boleh. Okey, nak cancel pun boleh. Cancel. Confirm lagi macam tu. Dah cancel. So macam boleh buy and sell bila-bila masa ke? Lepas kita buy dah fill account duit, dah fill ataupun dalam position dah kita punya saham, kita boleh sell. Kita boleh sell bila-bila masa je. So macam contoh kalau dah untung boleh sell, tak ada masalah. So macam contohnya dekat position ni dah ada position contoh kat sini kan. Kita nak sell balik. Tekan je sell. Berapa kuantiti kita nak sell, kita boleh tekan sell. Macam mana nak
Kenapa buy? Sebab AI bagi tahu. Tak, yang tu kira, yang ni macam contoh nak buy and sell je. Sebelum buy and sell tu kena analisis dulu. Analisis menggunakan apa tu ilmu anda, ataupun kalau tahu guna AI boleh analisis menggunakan AI baru buat buy. Okay, so kalau macam contoh macam mana saya nak close position. Soalannya buy dah tahu dah macam mana nak sell, macam mana nak close position tersebut. Okay, kalau nak close position, just masuk sahaja balik macam tadi. Kemudian anda boleh tengok berapa saham Tesla yang anda boleh jual. Untuk saham anda boleh jual, anda boleh tengok dekat bawah kan, dia ada belah kanan anda maximum sell quantity. Yang tu adalah saham under position anda, yang ada anda pegang saham tersebut. Yang tu adalah nilai boleh anda close position ataupun sell. So kat sini dia ada 0.05, dia boleh sell saham tersebut 0.05. Okay, itu sahaja untuk buy and sell. Faham kan? Senang dan mudah kan? Senang dan mudah. So macam mana saya nak tengok AI nanti apa siapa ni? Nanti dekat dalam dekat dalam dengan Datuk nanti, Datuk akan ajar macam mana dia akan tengok ajar macam mana nak tengok saham under AI lah. So dekat Momo ni anda boleh tengok di bahagian market. Okey, di bahagian market ni nanti dekat Datuk dia akan share menggunakan desktop apps. Dia kat dalam desktop apps dia akan keluar under explore kan. Nanti you tanya mana explore yang Datuk tekan tu. Yang Datuk tekan tu dia under market monitor. So dekat bawah ni lah ada lagi dekat trend projection and then ada pathfinder. Dekat sini trend projection, kat sini nanti Datuk akan tunjuk, tapi dia tunjuk menggunakan desktop apps. Nanti dia punya view dengan desktop apps dengan mobile dia lain. Nanti kalau nanti tu bagi tahu so dekat sini dia nanti view anda dengan view Datuk agak lain. So dekat sini anda boleh trade dekat Momo ni, anda boleh trade US market, Malaysia punya market, Hong Kong punya market, China, Singapore, option boleh trade. Selain tu tak boleh trade. ETF boleh trade. ETF boleh trade. So kalau macam nak trade gold, nak trade forex, tak boleh dekat sini. Tapi anda boleh tengok ataupun analisis. Nak masuk futures. Futures Malaysia. Contoh. Kat sini. Kat sini dia ada analisis sahaja. Analisis saham index futures. FKLI ni boleh tengok sahaja, trade tak boleh. Dia tak ada butang trade tu. Okey, dia tak boleh trade. Boleh tengok sahaja. Okey, boleh tengok. Dan kita boleh analisis lah. Contoh kita nak tengok kontrak info ke, dia ada boleh. Dia ada tunjuk dekat sini. Cuma tak boleh trade. Kalau kita nak masuk saham bursa pun boleh. Saham bursa. Okey, untuk saham bursa, kalau anda nak beli IPO, macam mana nak beli IPO? So, dekat sini, dekat bursa dia ada IPO. Okey, dia ada IPO. Ni IPO. Available IPO. So, sekarang ni yang baru tak ada. Cuma subscription ended dah. Okey, contoh kalau kita nak tengok IPO yang baru-baru ni dia offer. Okey, dia offer. Dekat sini kita boleh analisis juga dan kita boleh subscribe. Okey, sekarang ni butang subscribe jadi kelabu lah sebab dah ended. So kalau dia ada, dia boleh subscribe, dia akan warna orange lah subscribe tu. Bila dah tekan subscribe, untuk first timer dan tak pernah buka akaun IPO anda Momo,
dia kena buka kena buka account IPO. Yang masih bagi link ataupun tim-tim kami bagi link semalam adalah untuk buka account Universal. Maknanya account Universal tu kita boleh trade mana-mana market sekalipun. Dan kita Universal account tu juga kita boleh dapatkan interest daripada panggil income ataupun dividen daripada duit dalam trust kita tu lah, dipanggil trust account. So yang ni kita kena buka account IPO. Account IPO pun dia makan masa sehari je. Sorry. So bila kita nak subscribe, bila tekan subscribe nanti dia akan minta detail anda dan submit. Lepas tu dia akan makan masa dalam sehari bekerja ataupun 2 hari bekerja untuk dia approve account IPO tersebut. So duit dalam trust kena transfer masuk ke dalam account IPO, account untuk CDS, baru boleh beli IPO. Okey, adakah platform Momo yang terdapat brokerage fee 0.08 ataupun digantikan dengan commission 0. Platform terdapat brokerage 0.03. Okey. Untuk brokerage fee dia selepas 180 hari dia kira 0.03% dan platform fee masih ada RM3. Okey. So sekarang untuk 180 hari itu dia waive commission sahaja. Okey, dia waive commission sahaja. So okey. So jadi lepas 180 hari dia akan tu. Kalau rasa nak trade, nak beli saham-saham boleh. Kalau rasa tak nak charge 0.03 tu, beli sekarang dalam masa 180 hari, dalam masa 3 bulan. Kan? Deposit masuk 1,000, lepas tu kalau rasa dah ready nak trade, boleh trade. Kalau tak nak, kita boleh buat sebagai unit trust kita kat dalam. Ambil dividen 5% tersebut. Okey?